Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Hari ini saya nak berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan teknik adalah teknik falsafah yang saya wujudkan, Accurate Cash Flow. Accurate Cash Flow ni, A adalah asset, C adalah capital, R adalah revenue hasil, E adalah expenditure dan D adalah drawing. Okay, kalau kita balikkan dia, kita akan bermula dengan capital. Bagaimana kita nak dapat capital terlebih dahulu, sama ada melalui kerja ataupun melalui keuntungan daripada perniagaan. Okey, tuan-tuan, lepas tuan-tuan dapat capital, tuan-tuan kena wujudkan dia sebagai aset. Aset, ada orang buat aset beli hartanah, which is very good juga. Tapi mungkin dia nak sewa, dapat sewa passive income, ataupun dia nak main flip, dia jual balik hartanah tersebut pada harga tinggi. Alright. Tapi macam cara saya, untuk situasi zaman sekarang ni, dengan takut lambatkan hartanah yang banyak, untuk kenaikan harga harta pada mengalami kemerosotan because of the purchasing power untuk ramai orang yang nak beli hartanah ni, tak semua orang mempunyai kekuatan purchasing power yang bagus. Okey, mungkin bagus tapi mungkin dimakan oleh inflasi. You kena ingat, purchasing power ni dia akan berkaitan dengan inflasi, okey, dan dia berkaitan dengan kekuatan income orang tersebut, pendapatan, dan downsize offer kerja ataupun we call it as the alright. So bagaimana tuan-tuan dan puan, macam saya menabung letak kepada unit amanah. Okey, di unit amanah tuan-tuan dan puan, okey, bila katakan aset tu, di unit amanah dia ada 3 perkara. Pertama, dia ada equity, dia ada bond, dia ada equity campur bond, mixed asset, dia ada juga fund of fund emas dalam single platform unit amanah. Unit amanah bersama investment bank dipantau oleh Security Regulation, kalau akan pantau, dan dia akan melibatkan bank juga, bank negara, dan dalam arti kata lain, ini adalah nombor 1 di Malaysia. Alright. So sekarang ni saya punya cara untuk mengembangkan saya punya hasil adalah melalui unit amanah. Kita bila jumpa one to one, nanti saya akan terangkan in detail macam mana hasil anda boleh jana hasil tersebut, jana pendapatan tersebut. Okey, contoh kalau kita letak dekat sini, kenapa saya kata saya tetapkan menabung dekat unit amanah ni bagus, tak kira regardless harga naik, harga turun, harga naik, harga turun. Pertama, dia bank. Nombor 2, bila bank dia ada PIDM, insurance deposit. Ketiga, dia orang ada professional fund manager yang power, yang hebat. Kalau dia tak ada power yang hebat, bank tak akan ambil orang tu jadi fund manager. Kena ingat satu perkara, kalau bank dah hire orang tu fund manager yang power, sekarang ni adalah menggalakkan anda tuan-tuan menabung untuk mencapai impian anda. So, bila katakan dah ada hasil, daripada hasil tersebut barulah kita belanja expenses. Okey, penyusunan dia teknik very simple. Okey, katalah tuan-tuan dan puan, okey, sekarang ni okey, kita katakan bulan-bulan saya biasa menabung katakan 3,000. Okey, 3,000. So, bila 3,000, kali ni saya nak share tuan-tuan dan puan, beli barang dalam falsafah Accurate Cash Flow adalah beli barang semua cash. Dia macam Arab, dia takkan beli cara hutang. Jangan hutang, jangan beli barang. Kalau tak ada duit, jangan beli. Ada duit, baru beli. Kalau rasa nak beli rumah, tak ada duit, simpan duit dulu. Simpan duit dulu. Contoh, anda tuan-tuan dan puan nak beli rumah, ni share tuan-tuan, nak beli rumah, tapi tak sewa dulu, sewa rumah dulu, jimat. Tuan-tuan dan puan takkan kena interest expenses. Simpan duit kat unit amanah dulu. Beli rumah, lepas tu cari tanah, buat rumah. Lagi jimat dan lagi untung dan lagi cantik, sebab kita boleh decide rumah kita nak macam mana. Okey, contohlah, katakanlah saya bulan-bulan saya menyimpan 3,000. Okey, ini contoh saya nak buat rumah, saya ada rumah dah. Okey, so saya tak nak bayar hutang pula. Saya tak nak ada housing loan. Okey, saya tak nak pinjaman. So 3,000. Okey, unit amanah ni kalau kita long term average 12%. Tapi kalau macam saya tetapkan whatever keadaan, kita nak cuba dapat 25% setahun. Okey, but not over promise. Katakanlah 12% ke 15%. Katakanlah 15%. Okey, dalam masa 10 tahun. Bermakna
Dalam masa 10 tahun saya ada 838,000. Dalam masa 10 tahun saya dapat 1 biji buah rumah yang cantik. Saya belilah buat rumah, belilah tanah 100,000, lagi 200,000, buat rumah cantik, 5 bilik, 6 bilik, rumah teres besar, puas hati, laman besar. Contoh, example So ini adalah idea, the idea. Katakanlah I nak shortkan period dia tu. Okey, I nak 5 tahun, 1 biji buah rumah. Pap. 272,000, beli cek tanah kampung, buat cantik, buat rumah cantik, pap, settle, dah ada rumah. Lepas tu mungkin buat sikit homestay ke kalau nak buat apa semua kan, and then jana balik income. Nampak? That is the strategi yang saya nak share pada tuan-tuan puan, supaya menggalakkan tuan-tuan puan jangan buat hutang. Bila you ada capital, you jana aset melalui unit amanah akan produce, akan menghasilkan income, pendapatan hasil, revenue, CAR. Then after that, expenses, baru you belanja. Belanja pun you kena target KPI belanja you. Kita kena ada buat anggaran pembelanjaan. Kita kena ada target nak belanja apa. Nak belanja apa? You nak beli rumah, menabung. You nak beli kereta, you menabung. Jangan buat pinjaman. Jangan buat pinjaman, menabung. Okay, so ini tuan-tuan puan, semoga bermanfaat. So kalau tuan-tuan berminat, hubungi saya akan bantu tuan. Saya akan buat financial strategy restructuring kepada financial pengurusan kewangan tuan-tuan perempuan, keluarga apa semua, ataupun whatever lah company ke. Saya akan tengok dan saya akan tahu di mana loopholes dia, yang mana tuan-tuan perempuan boleh optimiskan keuntungan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.